Kerana Nabi kita bila nak masuk bulan Ramadan, sebelum nak masuk bulan Ramadan, Nabi kita menguatkan para sahabat. Kita panggil pesan lah. Nabi panggil sahabat, "Hei sahabat, aku nak ayat kamu ni, Ramadan nak masuk dah ni." Seperti kita hari ni lah. Tak banyak hari dah. Gapa nama? 3 perkara Nabi tekan di atas sahabat. 3 perkara Nabi tekan di atas sahabat sebelum nak masuk bulan Ramadan. Panggil kata Nabi menguatkan para sahabat dia sebelum Ramadan. Yang pertama dia pesan kepada sahabat dia, "Hei sahabatku, bila mari bulan Ramadan ni, memkuatlah semaya." Memkuatlah semaya. Nabi suruh sahabat tu kuat semaya. Kalau kita kecek bahasa kampung kata, "Tambahlah semaya lagi." Jangan madah 5 waktu saja. Koteng semaya Zuhur, tak tambah sikit pun. Jangan. Tambahlah semaya lain lagi. Lebih. Fardhu 5 tu ya. Tapi tambah dengan hak sunat-sunat. Kalau tak pernah membuatlah di bulan Ramadan. Ni Nabi pesan mula-mula. Mana sunat rawatib? Sunat-sunat rawatib tu ayat tu. Nabi suruh tambah. Nabi suruh tambah ke semaya sunat-sunat. Lebih-lebih lagi panggil sebelum waktu subuh 2 rakaat. Belum nak masuk waktu subuh. Apa ni pula? Sebelum nak semaya subuh. Masuk waktu subuh dah. Orang bed dah semaya sunat. Boleh 2 rakaat. Tu. Tambah banyak. Mana tu? Lebih kurang 12 rakaat. Ulama kata 12 rakaat hak bisik-bisik. Sebelum subuh saat ni tu 2 rakaat. Lepas tu sebelum zuhur 4 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat. Tu. Belum zuhur tu 4 wak. 2. Baru sudah maya zuhur buat 2 pula. Tu nak ayat. Lepas tu mana? 2 rakaat selepas maya ngorek. Sudah maya ngorek, maya sunat 2 rakaat tu. Tu nak ayat tu. Lepas tu 2 rakaat selepas Isya. 2 rakaat selepas Isya. Hani nak ayat tu comel. Selepas maya Isya tu, selepas maya Isya. Terus maya Isya nak tarawih dah lah. Baru sipar sudah maya Isya ke? Dah sipar dah lah. Siapa dia nak kecing nak apa dah siap dah. Kita semaya situ. Lepas tu semaya lah tarawih. Tu panggil selepas semaya Isya. Nak semaya tarawih tu kita sunat 2 rakaat. Sebab tu kalau kita buat habis tu, nak ayat atas kita semaya lip petang ni 29 rakaat dah. 29 rakaat dah kita. Tarawih saja ialah 20. Witir 3 23. Semaya Isya 4 rakaat 27. Semaya sebelum semaya apa ni selepas semaya Isya tu 2 rakaat tak 29. 29 dah kita lepas ni. Jadi tak ada kapur lah 29 rakaat ni ayat tak ada kapur dah. Termasuk dalam golongan orang kata orang ni buat ibadat dah. Nawi ada tiap-tiap malam lagu tu. Lepas tu pergi curi le akhir ni pula. Mana tu sebelum kita nak makan sahur. Sebelum nak makan sahur kita curilah situ masanya boleh kata setengah jam ataupun 40 minit supaya kita nak isi pula qiyam. Kita katalah nak makan sahur pukul 4.30. Pukul 3 lebih-lebih ada 10 minit lagi nak pukul 4. Akhir pukul 3 tu. Ada 10 minit kita pukul 4 kita bangun dah. Ambil esmaya, ambil wuduk siap. Hafaz sejadah mulai Allahu Akbar. Saja aku semai sunat tahajud 2 rakaat. Baca sudah Assalamualaikum. Allahu Akbar. Saja aku semai sunat tahajud 2 rakaat. Sudah Assalamualaikum. Akak tangan ya Allah. Minta Tuhan. Sudah minta siap. Allahu Akbar. Saja aku semai sunat taubat 2 rakaat. Salah sudah Allahu Akbar. Saja aku semai sunat taubat 2 rakaat. Tak boleh 4 rakaat sunat taubat. Sudah tegak akak tangan ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Aku dosa banyak ya Allah. Dan dosalah ibu bapa aku dalam kubur ya Allah. Tu minta berlaku lah. Kalau kubur dia ni gelap ya Allah, mencerahlah ya Allah. Aku anak dia ni ya Allah, aku nak minta padamu di bulan berkat bulan Ramadan ni. Bulan penuh rahmat ya Allah, aku nak minta padamu ya Allah. Kita minta dia. Sekiranya kubur dia tergelap mencerah ya Allah. Sekiranya kubur dia tersepit ya Allah, mempeluahlah. Sekiranya kalau muda azab dia minta bergadulah ya Allah. Kita minta kita anak ni. Dan juga tu nenek aku ya Allah. Tu nenek aku dulu ya Allah, aku tak tahu, aku tak ada kenal ya Allah. Ciknya cik aku ni ya Allah. Tok cik aku tak ada dengan dia ya Allah. Minta berlaku. Saing kita ke waris kita ke pot nakal kita ke minta. Tu sudah.
Sudah tegak Allahu Akbar saja kepada sunnah hajat 2 rakaat. Sudah tegak ya Allah Tuhan aku tunailah hajatku ya Allah. Banyak aku dah nak kali ni ya Allah, aku ni susah ya Allah. Ya Allah tunai hajatku ya Allah. Jadilah anak-anakku jadi juru belaka ya Allah. Jadilah diri aku dan bini aku ya Allah, dan menantu aku ya Allah, dan cucu cicit aku ya Allah. Jadilah juru ya Allah. Ya Allah hati-hati anak cucuku ni jadi ingat Quran katik ya Allah 30 juz ya Allah. Tak ada seorang habuk ya Allah ya berderu-deru ni ya Allah, tak ada seorang habuk ya Allah. Kita ingat Quran katik 30 juz. Tu ingat katik. Ada juga cucu kita apa ni cicit kita nak ya ada. Ingat Quran walau anak tak ada dah pun. Anak habis dah besar belaka bini belaki belaka dah. Tapi anak cucu kita tu ada katik. We ada ingat Quran katik 30 juz. Orang tu beri abra-abra. Anak kita nubi ya. Patut duk nimba. Tak agak macam tu. Kena minta. We ada dalam terakum kita tu we ada ingat Quran 30 juz. Minta sungguh lah, jangan minta main-main. Hari nak ayat tu doa. Nah. Tu. Nabi dia pesan tu. Suruh kuatkan sembahyang. Suruh tambah tak biasa sembahyang lagi. Mung biasa sembahyang apa ni fardu saja. Hak wajib saja. Tapi mu tambahlah dengan sunat-sunat di bulan Ramadan. Tu Nabi dia menguatkan para sahabat sebelum nak masuk bulan Ramadan. Pas kita boleh makin lah. Sebab tu nak ayat kata terawih jangan lari. Terawih ni jangan lari. Banyak lari. Orang kita mula-mula tak apalah. Boleh sampai 10 malam agak tak ada dah. Tinggal tua-tua tinggal. Tak sampai ke akhir nak ayat. Kita jangan tinggal. Kena azal lagu tu royak ke bini kita, ke anak kita, natu kita. Jangan ditubik. Tubik nak ambil wuduk, tubik tu batal wuduk. Nak ambil semayang kau, kita nak qada hajat kau, tubik lah. Lepas tu masuk pula. Lepas kalau kita lewat kata, oh tak ada we 2 rakaat, tak ada we 4 rakaat. Hari ni kita tambah. Hak kita tak ada tadi tu, tambah hari. Jangan we kurang terawih. Kerana tu terawih ni ada di bulan Ramadan. Terawih ni ia ada bulan Ramadan. Jangan we tinggal, jangan we kurang terawih. Tak ada dah. Hari ni mayat pula. Kita tak ada 2 rakaat, dia main ikut jamal semalam lah. Tubik nak ambil semayang ngok-ngek. Kita sakit lutut. Tu. Tak agak mayat lah duduk. Tak agak semayang lah duduk. Jangan lari. Mayat berlaku di bulan Ramadan. Tu. Sunat-sunat tu. Sunat duha, sunat isyraq. Semayang. Lek pagi semayang. Sunat isyraq dulu Lepas tu sunat duha pula. Tu semayang lah sunat. Dan sunat apa-apa pun semayang ayat tu. Tak ada Allah semayang sunat mutlak. Saja aku semayang sunat 2 rakaat tak ada sunat apa dak bagi sunat mutlak. Mayat lah. Lobolah dengan semayang. Ini Nabi besar sekali. Yang kedua apa nama Nabi kuatkan para sahabat dia. Nabi kuatkan para sahabat apa nama yang kedua, iaitu tilawatul Quran. Banyak baca Quran. Ada demo derah-derah tu kat dah sekali khotam. Bulan Ramadan 30 hari dah habis 30 juz. Allah butungnya orang ni. Ya. Tapi kita ikutlah. Ada khotam dah boleh 10 juz. 10 juz tak apa. Jangan tak baca. Kerana Quran dengan Ramadan ia ada kaitan pada masa dulu. Tuhan kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan bulan Ramadan, bulan puasa. Unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Tuhan suruh malaikat buat turun Quran di bulan Ramadan. Turun duduk tak di mana? Duduk di Lauh Mahfuz. Tempat tulis segala-galon di Lauh Mahfuz. Situ tempat bantik segala-gala. Fok kita ni bantik belakang ni perawat belakang ni belakang. Kita nak mati bila, nak jadi geno, lagu mana masa depan lagi Tuhan tulis siap dah. Kita hari ni hidup mengikut hak Tuhan tulis tu. Esok nak balik utuh, dia tulis siap dah. Geno-geno esok bergem lah. Lusa nak demik, lusa geno-geno demik mengerak lah. Ni mengikut, kita hidup ni mengikut Allah Ta'ala. Ya kau siap dah. Lagu tu, hanya kita tak tahu. Bila berlaku tu baru tahu kata Tuhan tulis ku lagu ni. Tidak, ada berlaku. Abang qada dan qada Allah Taala. Setara mana lagu mana ya siap berlaku dah. Siap dah. Hanya kita tak tahu. Kita nak mati dengan sebab apa, nak mati mana, nak mati lagu mana, nak duduk mana, nak hidup lama mana, nak demi berapa kali, nak kaya ke nak sesak, nak bini dengan siapa dia, bini mula-mula terlekat ke tak, boleh anak ke tak, lepas tu bercerai dulu. Tidak. Bini dengan dia tu pula. Duduk situ pula. Balah berapa kali. Banyak. Kita hidup hari ni. Beras nak habis banyak mana. Air nak habis berapa payah kita ni. Ada belakang. Kerana tu hasil. Apa kita mendekat hak Tuhan.
Kamnekan hak Tuhan qada ni qada. Hati nak ayat kata. Lepas tu kita minta doa kebaikan. Ya. Hang tu suruh baca Quran. Suruh baca Quran, panggil banyak membaca, mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji kan Al-Quran. Tu. Allahu akbar. Ada satu hadis nama majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidak duduk sesuatu kaum di masjid, di rumah Allah, maka dia duk baca Quran, duk mengaji Quran, duk tadarus Quran. Kalau di Malaysia, lepas waktu subuh dia buat tadarus. Kita nak gaduh nak pergi ngaji, tak nak gaduh kerja. Orang nak pergi kerja kata capai gila. Kalau tak ada apa, lepas maya subuh, sudah wirid dah siap. Likung ada wak wong. Ni apa tu? Wak wong. Lagu mana? Ada seorang, dua, tiga orang yang erti Quran itu. Baca berapa baris misal tu? Kita sudah janji kata baca 5 ayat saja. Baca. Quran seorang tengok. Aduh baca pula 5 ayat. Oh 5 ayat dia sambung 5 ayat. Tak kena tegah. Sudah siap dah katuk dah. Esok buat pula. Bawa habis Ramadan habis Quran. Dia beli barang, sedekah orang. Tu di Malaysia mau tengok. Tak bahagia kita. Kita boleh bagi ni dah. Sudah pak lu gaduh nak motor lu gelak-lari tak ada wah halakah. Tak ada kita. Dia tak ada orang usung di kubur tu. Baru dia tak ada pergi mana hari ni weh. Kena dia usung kita kubur dah. Ni nak ayat kita. Buatlah kamu nama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Allah, bulan lain lah. Nak kerja belok putih-putih belah lah. Kena mikir besar kita. Kita kena agak kata Ramadan ni Ramadan peluang dah. Aku tak tahu dah Ramadan tahun depan ni. Kerana jarak setahun lagi aku nak ada ke tak ada. Sahabat tu tahun ni kita book habis. Kita panggil jijak minyak wisuk. Tu metal banyak mana naiknya tu. Tu nak ayat tadi bulan Ramadan. Baca Quran, baca. Nak khotam tak khotam ikut dia baca. Kerana apa tu? Kerana Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda. 700 kali ganda. 700. Pak Quran ni dia kira huruf. Dia kira huruf Quran ni. Kita kata alif lam mim. Tu. Alif la. Tu. Alif la po alif. Lam la alif mim. Apa? Ne dah. Neko dah. Pas neko tengok 700 ekor. Halo tu hari 700 ekor. 700 3 ekor 2100. Ono pula 2100. Baru alif lam mim seekor bang. Boleh apa dah? 2100 4002 dah alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalika 3 ekor. Zalik lekah 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor. Tu nak ayat tu. Nah. 4 ekor ayat tu. 700 4 ekor berapa? Hari nak ayat tu. Nah, nak ayat tu. Tu banyak nak ayat tu. Kalau kita baca 10 juz, baca 15 juz, dah bulan Ramadan 15 juz, tak ada apa. Orang yang boleh khotam tu alhamdulillah. Tapi baca jadi ingat apa ni we ingat. Takut baca tak betul kita. Belajar kita jadi buat bro kita mau tu kan tu tahu dia tu tak tahu apa nama tu baca idrak phone mana tak tahu tinggal habis baru dah tak bagi bawah nak cepat lajak kena duk padu dia tu tadi tu kena dia waktu 3 juz dah dia kacau hamba tak kira dah rubah guling nanti bobak tak boleh baca cumi ya kita tartil kita baca anggai anju lah lambat pun tak apa tapi kita banyaklah. We ada Quran peracam duduk di rumah kita, duduk di masjid. Masa kita duduk di rumah kita baca, ada siap duduk tarah siap dah. Duduk atas sejadah kita nak baca macam mana. Sudah semaya pada tu buka perut tak boleh pipi katuk. Kalau masa angin molek dari mana tak boleh sejuk. Ataupun tiga lah. Apa juga. Ikut kita rasa lah pendek kata. Ingat kepada ganjaran yang Tuhan beri ni, pahala ni kita kena banyak. Ni nak ayat. Tak ayat. Tak kira lah kaum ibu, kaum bapak. Baca. Kau ibu ni dia masak pula. Dia boleh pahala pula masak. Orang tino duduk dapur tu. Pukul 2 masuk dah. Kokain siap dah. Cedek tu ni. Kalau pagi dia mikir baru. Nak pakai gapo ni petani ni. Lagu mana ni. Tanya tu lelaki. Kena wem tak ada kita beli beli. Cara beli lah ke. Berasa suka nak pakai gapo. Tapi jangan melampau. Jangan doa.
Benda taklah mana pun beli juga siapa bazir tak sah. Baik kita beli kat orang miskin. Boleh pahala. Panggil jangan doa. Kata kita nak buka puasa berapa perkara. Wisdat duk ya, patut hak sahur. Kan nak beli terus buat. Kalau tak ada dah boleh ada sahur kau dan tak apa dah. Itu dah cukup. Tak berharap kali bulan Ramadan kalau kita buat molek. Tapi kata buat molek, aduh 300 petai, 300 petai, 300 petai. Bibit sengit. Lepas tu makan dia jolok sini. Dia di halkung, di makrahan. Pamula kata kena kawai. Gila setari kawai duduk lagi. Harap lah. Kerana kita makan mengikut nafsu kita. Cuba kita buat jadi molek. Sedap. Dia mahu tarik pagi ni itu petang ni weh. Kita ada itu dak. Semua Allah tarik. Sudah makan dia nyanda. Kena jatuh dek jatuh. Kena banyak lajak. Hari kita tak pandai nak makan. Isi sungguh. Isi tak apa lagi tak kena dibahaya dengan darah kita, dengan gapo kita dah. Dengan darah, dengan gapo kita kena beri kat molek lah. Kerana kita ni nak ayat penyakit umat Muhammad ni pun 3 perkara bahaya. Satunya darah tinggi, yang keduanya kecil manis, yang ketiganya makrik, yang keempatnya wah pinggir. Tu hadat suhu dalam dana kita. Hadat suhu. Hot terkenanya lon tu 3-4 perkara tu. Tengok ayat tu. Darah tinggi, kecil manis, makrik. Makring kita panggil makring. Lepas tu buah pinggir pak ni. Allahu akbar. Lepas tu dah uzur molek 6 tuan pak. Ada gapo dah orang saya lah tu. Air penuh paru-paru. Tidak menjadi beragam, kena beragam dah tu. Kena kerkat dengan kubur lah kena tu. Ni nak ayat tu kita. Ni sebab itulah kita dah hari ni kena jaga molek. Tu Nabi suruh kita baca Quran. Nah, banyak membaca Al-Quran, mengaji dan juga mengkaji Al-Quran. Nah, yang ketiga apa nama Nabi tekan sangat pada sahabat dia belum Ramadan, infak, yang ni nafkah, belanja, belanja duit pitih kita. Nabi tekan kat para sahabat suruh jagalah infak kita tu jadi comel. Jadi pitih kita ada sebahagiannya untuk belanja buat pahala. Hak kita tak nak kecek dah. Hak kita nak makan anak bini dah. Tapi ada lagi duit kita taruh. Aku ni ada ni 3,000 kop ni buat dalam puasa. Apa? Hak ni kena buat sedekah kau orang. Infak fi sabilillah. Meh ni nak ni. Gena we 3,000 kop muka puasa 30 hari. Aku tak 100 hari. 100 ni aku nak beli wi kau orang buka puasa. Kena habis 100 petai. Hak nak buat khairat. Hak nak buat khairat tak 100 petai. Ni baru comel nak ayat tu. Bos petai masuk pergi beli ikut berapa perkara pun. Habis 100. 100 ni buat pergi tempat orang buka puasa. Cuba buat gitu berlaku. Allahu akbar. Ni nak ayat tu orang cedek dah. Ni bekalan untuk pergi akhirat esok. Orang dia buka puasa di masjid. Ada majlis berbuka di masjid. Di surau kau di masjid kau di mana kau tak kira lah. Ambil piti kawan tu atau ni bagai kawan ni sayur kawan. Ni makan ni kawan, ni ulai kawan. Ikutlah. Apa yang kita boleh habis 100. Esok 100 kira-kira habis 3,000 kop. Ni Nabi suruh kita ni infak. Infak ayat. Nah.